Okay guys, ada pembetulan fakta sikit. Ada beberapa netizen dia orang cuba telefon dan kontak saya. Dia orang tanya dekat saya, bang, kalau saya guna kabel 1.5mm ni, kalau saya kabel tu saya tukar kepada kabel 4mm atau 6mm atau 10mm, boleh jimat current ke? Orang tanya macam ni. So itu adalah satu fakta yang salah. Anda guna kabel 4mm ke, anda guna kabel 1.5 ke, anda guna kabel 10mm ke, apa-apa kabel yang anda guna tu, kabel tu memang tidak langsung mempengaruhi bil elektrik anda. Faham tak? Kabel tidak mempengaruhi bil elektrik anda. Apa yang anda guna, itu yang anda kena bayar. Let's say kalau saya cakap example. Anda ambil contoh heat gun ni. Kalau hampa tengok heat gun ni kan, dia memang dah ada 2000 watt. So, apabila anda gunakan kabel 1.5 ke, kabel 2.5 ke, 4mm ke, 6mm ke, 10mm ke, 25mm ke, 35mm ke, berapa? Kalau hampa guna kabel 125mm pun kabel tu, tak kisahlah kabel tu besar mana, kecil mana pun, anda memang kena bayar untuk kegunaan 2000 watt ni. Okay? Jika anda gunakan kabel yang kecil untuk hot gun ni, apa akan jadi? Kabel tu akan panas dan mungkin dia tidak dapat menampung 2000 watt ni. Kalau hampa tukar 2000 watt kepada hampa bagi dengan 240, hampa akan dapat lebih kurang dekat 5 hingga 8 lah kalau tak salah saya dalam tu. So memang kabel 1.5mm kalau you gunakan 5 hingga 8 dia boleh tahan, tapi dia akan panas. So, jika anda gunakan kabel yang besar, dia boleh menampung yang lebih besar. Dia boleh mengambil beban yang lebih besar. So memang tak ada kena-mengena saiz kabel boleh mengurangkan atau menaikkan bil elektrik. Itu adalah benda auta, jangan percaya. Alright, sekian, terima kasih.